Pernah tak tuan-tuan tengok burung susah hati? Duk menung. Kenapa burung? SPM tak ada. Tak tahu mana cari kerja. Kita hari ni nak masuk syurga. Tapi bila anak tak lulus SPM, esok kamu nak makan apa? SPM tak lulus. Kebulurlah kamu. Mak ingat SPM tu boleh bagi makan. Mak. Dia tengok pula budak-budak tahfiz. Sial budak-budak tahfiz tu. Umur 13 tahun serobat tebal-tebal. Tu yang bengap. Oksigen tak masuk. Esok apa demo tu nak kerja kata dia. Seolah-olah tuan-tuan yang bagi rezeki bukan Allah, yang bagi rezeki sijil. Kemudian kita kata aku nak masuk syurga. Allah kata, Nabi kata apa tu? Cuba tengok burung. Hati dia macam mana tuan-tuan? Tak ada susah hati. Dia keluar cari rezeki, akan ada rezeki yang dia bawa pulang. Begitulah kita, ada rezeki untuk kita.